Al-Quran itu diturunkan secara berperingkat-peringkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tempoh 23 tahun. Apa hikmah yang tersembunyi di sebalik penurunan ini? Kenapa tidak diturunkan secara sekaligus kepada Rasulullah? Hikmah yang pertama adalah memudahkan untuk para sahabat pada peringkat awal untuk menghafaz ayat-ayat ini diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, untuk menyesuaikan dengan keadaan peristiwa yang berlaku pada zaman Rasulullah, pada zaman para sahabat, demikian juga pada zaman kita pada hari ini. Dan yang ketiga, Al-Quran datang secara berperingkat-peringkat untuk memberikan satu solusi. Sama ada solusi kepada permasalahan itu diselesaikan secara terus, atau solusi permasalahan itu diselesaikan secara berperingkat-peringkat mengikut aturan yang telah diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita melihat bagaimana isyarat dan juga bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala datang kepada Rasulullah, turun kepada umat manusia pada hari ini secara berperingkat-peringkat, supaya ada proses dalam kehidupan yang kita lalui selagi mana kita mengambil panduan Al-Quranul Karim sebagai panduan undang-undang dalam hidup kita, supaya pada akhirnya bukan sahaja wajah kita menjadi ceria, tapi batin kita juga menjadi bersih dan ceria dengan Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan lisan kita akan sentiasa diberikan kefasihan, kelancaran dengan Al-Quran, dan mudah-mudahan hubung kait kita dengan Al-Quran akan sentiasa erat sampailah merentasi hari akhirat nanti.